Tapi betul guys, Selangor nak pergi ke naik juara untuk Liga Super ni sangat-sangatlah tipis. Bukan tak boleh beat, sangat-sangat tipis guys. Jadi kalau kita tengok perlawanan Kuching City pun, balance game dia pun ada 4 lagi. Kita pula Selangor FC ada 3 guys. Contohlah kalau aku tengok balance ada 3 game lagi untuk Selangor, aku rasa boleh makan kot Kelantan, Penang dengan PDRM. Confirm je lah, boleh 3 game ni boleh menang. Tetapi kalau kita tengok Kuching City, jadi Kuching City ada 4 lagi perlawanan. Dia akan berhadapan dengan DPMM pun boleh tahan juga performance dia setakat ni. Kemudian Terengganu. Terengganu lagi lah. Seri guys dengan JDT dekat SSI. Kemudian dengan Melaka. Melaka sekarang pun dah kuat guys. Kemudian dengan KLCT agak perit jugalah kalau Kuching City nak menang. Jadi pandangan korang agak-agak siapakah yang akan naik juara Liga Super tahun ni? Selangor FC ataupun Kuching City? Jadi kita tengok siapa yang kena. Okay guys, audio kena.